Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia dari TV PSS SMK Kota. Sekarang saya berada di Dewan Kota Jelasi di mana lokasi bernasanya Majlis Ia Ramadan peringkat SMK Kota 2026. Jom kita sama-sama saksikan video yang akan dipaparkan. Majlis bermula seawal jam 7.30 pagi dengan ketibaan para pentadbir dan guru. Acara diteruskan dengan ucapan haluan oleh pengacara majlis sebelum semua hadirin berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan lagu Selamat Sultan. Bacaan doa telah dipimpin oleh Tuan Haji Mat Zahid bin Yaakob bagi memohon keberkatan dan kelancaran majlis. Majlis diteruskan dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Muaz bin Samsul Bahrin yang menambahkan lagi suasana penuh ketenangan dan penghayatan. Ucapan seterusnya telah disampaikan oleh Ketua Panitia Pendidikan Islam Puan Cik Yang binti Husin yang menekankan kepentingan menghidupkan Ramadan bukan sahaja melalui ibadah, malah melalui akhlak dan amalan harian. Pengucap majlis adalah ucapan perasmian oleh Pengetua Sekolah Tuan Haji Nur Zamani bin Ismail. Majlis diteruskan dengan gimik pelancaran program Ia Ramadan dan tabung benih ke syurga sebagai simbolik permulaan aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Assalamualaikum. Kita bersama Tuan Ketua. Boleh kau perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semua yang menonton, nama saya Tuan Haji Muhammad Ismail, Ketua SMK Kota Kota Baru Kelantan. Apakah harapan Tuan Ketua terhadap pelaksanaan program Ia Ramadan pada hari ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita dapat melakukan program peluncuran Ia Ramadan peringkat SMK Kota ini pada hari ini dalam keadaan yang suasana yang betul-betul memuaskan hati semua guru-guru dan para pentadbir, di mana pelajar-pelajar begitu tertarik dan juga begitu berminat dengan program kita pada hari ini. Mungkinlah anak-anak pelajar kita ini teruja di mana kita semua bakal menyambut bulan Ramadan beberapa hari saja lagi. Apakah ucapan Tuan untuk sebelum kita nak sambut Ramadan nanti? Kepada semua khususnya warga SMK Kota, saya mewakili pentadbir ingin mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini akan lebih bermanfaat dan lebih bererti lagi berbanding yang sebelum ini. Dan hasrat kita semua lah, kita semolek-moleknya hari ini lebih baik daripada semalam. Itu dia punya untuk menjadi seorang betul-betul mukmin yang sejati. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Majlis Ia Ramadan peringkat SMK Kota 2026 telah berlangsung dengan jayanya. Sekian laporan daripada saya, Dia dari TV PSS SMK Kota. Assalamualaikum dan terima kasih.